pada pagi ini saya akan menguatkan squat. Pada sebelah kanan, Alia. Pada sebelah kiri, Syairah. Itu adalah barisan hadapan. Barisan tengah, tengah juga. Barisan belakang, belakang juga. Hukuman yang salah, jangan dibuat. Hukuman saya yang betul, hendaklah dibuat dengan betul dan tegas. How to squat. How to squat. How to squat. Squat dan raise. Squat, squat, dia. Squat, gerak. Ke kanan. Ke kanan. Teng. Squat, dari tengah. Baik, dan. Laku cuma sijil. Hormat ke hadapan. Hormat. Tu kalau agak perlahan. Perlahan. Jalan. Tu kalau agak cepat. Cepat. Jalan. Bergerak. Ke belakang. Ke belakang. Sing. Hentak kisah jalan. Hentak. Kaki. Kuat. Ting. Madap. Ke hadapan. Ke kiri. Zai. Kuat. Dan Zai. Selamat pagi, squat. Pada pagi ini saya akan menguatkan squat. Pada sebelah kanan, Alia. Pada sebelah kiri, Syairah. Itu adalah barisan hadapan. Barisan tengah, tengah juga. Barisan belakang, belakang juga. Hukuman yang salah, jangan dibuat. Hukuman saya yang betul, hendaklah dibuat dengan betul dan tegas. How to squat. How to squat. How to squat. Squat dan raise. Squat, squat, dia. Squat, gerak. Ke kanan. Ke kanan. Teng. Squat, dari tengah. Baik, dan. Laku cuma sijil. Hormat ke hadapan. Hormat. Dua. Hormat. Dua. Potong. Dua. Satu. Dua. Dua. Pulak. Dua. Tepuk. Dua. Potong. Dua. Satu. Dua. Dua. Hormat. Dua. Potong. Dua. Pusing. Dua. Potong. Dua. Baju. Tu kalau agak perlahan. Perlahan. Jalan. Cek. Up. Kiri rest. Kanan rest. Kiri rest. Tu kalau agak cepat. Cepat. Jalan. Gerak. Ke belakang. Ke belakang. Sing. Cek. In. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Hentak kisah jalan. Hentak. Kaki. Cek. In. Kiri. Kanan. Kiri. Kuat. 3, 2, 2. Gerak. Ke hadapan. Ke kiri. Sing. 1, 2, 1. Kuat. Dan raise. Cik! 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 Tolong call ambulans 999. Satu, dua, tiga, 28, 29, 30. Satu, dua, tiga, 28, 29, 30. Satu, dua, tiga, 28, 29, 30.
kasih. Fungsi ikatan tindih kasih digunakan untuk membuat tanja yang tidak boleh menjerut, untuk menyelamatkan orang dengan memasukkan tanjul itu keliling badan mangsa. Ikatan simpul mano. Fungsi ikatan simpul mano digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balap. Ikatan simpul mano cara kedua. Ikatan seraya. Mula-mula lakukan ikatan simpul mano. Lakukan ikatan simpul mano. Fungsi ikatan seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu yang bersilang.